ini saya diberikan amanah sebagai Timbalan Presiden Yayasan Amal Malaysia. Dalam misi Fortila ini, peringkat awalnya saya diberikan tanggungjawab sebagai Timbalan Ketua Logistik di bawah Datuk Razali. Iaitu waktu itu saya bertugas mengumpulkan barang-barang keseluruhan dalam negeri Malaysia, termasuk 80 buah masjid dalam negeri Selangor. Untuk kali keduanya saya diberikan amanah sebagai Ketua Tukang Masak bersama Chef Rosfadilah untuk mengendalikan masakan minima 215 orang, termasuk kru. Masakan saya termasuk untuk 8 orang vegetarian, 14 orang European menu, dan yang lainnya bebas. Namun demikian, dalam pelaksanaan ini setakat 3 hari ini, 2 hari pertama saya masak untuk 350 orang punya volume. Dan saya faham, saya diberikan suatu pandangan oleh steward kapal ni. Dia kata, waktu tengah laut tenang memang kamu selera. Bila nanti, insya-Allah saya doakanlah dengan tuan-tuan, walaupun macam mana gelora, kita wajib makan. Selera tak selera, tuan-tuan kena makan. Makan ini untuk tenaga kita, untuk kita nak teruskan dalam perjalanan kita punya perjuangan. Okey. So waktu tu mungkin saya nak lihat menu-menu tertentu, kesesuaian dengan suasana tuan-tuan, cara pemakanan supaya tak mudahlah. Sebagai contoh, saya akan anjurkan tuan-tuan kena minum teh arak. Resepi teh arak ini, bila mana kita minum, dia boleh hilangkan muak ataupun mual untuk muntah, terutama kepada mereka yang cepat kena mabuk cepat mabuk. Okay. Itu antara resepi tradisional yang boleh kita kongsi sama supaya teman-teman kita agak lebih bersedia lah dalam misi ini. Sebab itu dengan teman-teman kru kapal ni sangat beri kerjasama, kita sampai di mana dan sampai di mana, sehingga dia beri saya waktu kalau dia dah sampai nak masuk ke andaman, supaya masakan saya faham lah. Dan untuk tuan-tuan sekalian, saya dengan isteri saya ni walaupun baru 17 tahun dalam mengendalikan masakan, ini pertama kali saya masak di atas laut. Selain sebelum tu saya masak di laut tu cuma 2 kali masak sekejap je di kapal Mavi Mamara 2010. Waktu tu saya, jadi waktu tu dia punya kapal dia 4 kali ganda ni besar kan, berbeza ni. Sebenarnya saya pertama kali ikut cuma sebagai pembantu tukang masak kapal yang diberitahu oleh suami. Lepas tu sebagai kat santif paramedik, sebab saya dulu PBSM. Jadi tiba-tiba suami balik, kita kena masak dia. Memang agak terkejut lah kan, agak terkejut, tapi tak apa, insyaAllah kami cuba setakat mana yang kami mampu. Dan Alhamdulillah yang datang bantu-bantu tu pun kebanyakan suri rumah, ibu, dan memang tahu masak kan. Jadi cabaran dia cuma tempat simpanan store dia tu jauh sangat dari tempat masak. Jadi kami perlu agak lebih ramai volunteer yang lelaki yang untuk angkat daging, untuk angkat ayam ke tempat kami masak. Sebab yang masak ni kebanyakan semua dah berumur 50 tahun ke atas. Dia setakat ni dalam 7-8 orang. Tapi kebanyakannya semua dah veteran. Jadi kalau dah, maksudnya secara volunteer dia datang, okey makcik ada perlu apa kami buat kan. Maksudnya terus je kami, jadi senang lah. Kapal ni menyediakan satu peralatan yang sangat canggih. A lah saya cakap, level A, 5 star. Tapi dalam kecanggihan tu dia tidak menggunakan gas. Semua electrical system. Saya kena on awal, tap. Saya on dulu. Okey, lepas tu sinilah air panas dah ada datanya. Kemudian saya akan bincang dengan isteri apa kita nak buat. Contoh, malam tadi dah bincang lah untuk esok katakan. Jadi penyediaan tu
yang isteri saya sebut tadi, maksudnya ayam tu jauh, mesti kena keluar. Ayam kita dah masuk dalam freezer, so dia beku. Dia dalam 20 ke 25 minit mesti kita. Sekarang ni untuk tengah hari ni kita contoh kita makan nasi ayam kali ni. Okey, yang kambing tu yang sedia ada lah. So kita dah toskan benda tu. Kita nak buat dia punya. Kita kapasiti 250 orang. Yang sana 1,600 orang. Waktu pemergian saya bersama Mawi Mamara, peserta dengan wartawan 577 orang dalam kapal kami. Kerana 577 tu kerana kita mengisi barang yang banyak. Makanan saja dalam kapal tersebut 45 hari strength. Tak payah nak beli kat mana. Yang kita ni, yang saya stok ni untuk 23 hari yang stok kita. Tetapi walaupun 23 hari, saya kena minta bantuan daripada Yangon nak isi bakal top up barang. So saya dapat rasa 2 kali lah. Dua masa masakan. Saya ambil masakan ASEAN punya menu waktu tu. Lepas tu bukan tak bagi peluang, sebab dalam 500 lebih itu ramai volunteer yang pakar masak. Pakar makan kurang, tapi di sana lain. Bila dia tengok kapasiti makanan over je, dia terus warning, buat announcement. Sebab dia tak boleh kontrol 500 lebih. Dia kata tolong makan limit untuk diri sendiri. Dia dah mula warning. Sebab bila masuk 2 pinggan je, siap lah, dah 1,000 lebih. Macam ni, saya tahu walaupun 2 pinggan baru berapa je. Sebab tu tadi awal saya sebut, penyediaan 2 hari itu 350.